Beach. Yeah. Harga nak masuk berapa? Kita dah tengok tadi kereta dalam RM10. RM10 kan? Motor apa ni? So yang lain-lain semua tak tahu. Hai korang. Actually kita orang last minute decide nak pergi Pantai Desaru ni. Kebetulan tak ada schedule apa-apa weekend ni. Lepas tu cuaca pula kebetulan cantik. Sepatutnya musim tengkujuh, hujan lebat. Rezeki kami, alhamdulillah. Hai korang, kita orang dekat Pantai Desaru Beach Resort. Pantai Desaru Beach Resort. Pantai Desaru Public Beach. Public Beach Desaru. Nak masuk kena bayar RM10 satu kereta. Lepas tu dekat sini belah sana ada toilet. Toilet je? Ada toilet. Ada permainan. Tak si pantai dia bersih. Air pun jernih kan. Air dia nampak macam hijau-hijau sikit. Kita datang dalam pukul berapa ni? 10 9 dekat ke 10 lah. 10 lah. So time tu tak berapa ramai tapi not bad lah kan. Sebab sekarang ni pukul berapa? Datang 28 yang bulan 12 nak cuti lah kan. Ramai mungkin orang cuti. Tapi mungkin cuti kan tempat lain tak datang ke sini. Sebab tu mungkin tak ramai. Selalunya ramai lah tapi not bad lah, ramai juga lah. Dan dia punya angin dia sangat sedap. Ada dong ha. Yalah. Nak beli apa-apa makanan pun ada kat sana. Kan. Besas. Buat apa tu? Tanam kaki. Tanam kaki Stop grounding. Oh yo, lawannya subhanallah. Tengok ni korang. Kita zoom dekat-dekat sikit. Pasir dia halus dan cantik sangat. Tak kasar. Bila pijak tu tak adalah rasa sakit sangat dekat tapak kaki. Cantik. Kalau dekat sini korang tengok ada kolam kecil dekat pasir ni. Ada bapak-bapak orang yang gali pasir supaya anak dia orang boleh main dekat dalam tu. Oops, tu bapak siapa pula? Ni belum bapak orang lagi. Bakal jadi bapak orang. We are expecting baby 2025. Baby Gen Beta InsyaAllah. So kita orang ada je akalnya panjang. Ada je nak photoshoot ni, photoshoot itu. Biasa-biasa je kita orang tangkap gambar. Asalkan ada untuk kenangan. Ni korek apa pula? Kami pun tak tahu. Tapi inilah hasilnya. Entah apa-apa kan? Okey, lepas bergambar, kita perut pun dah lapar. Lepas basuh kaki tu, terus kita gerak ke Yard & Co. Perjalanan ke Yard & Co ni mengambil masa dalam 30 minit daripada pantai tadi. Kita orang pun actually dapat suggestion daripada kawan, daripada TikTok, suruh pergi ke Yard & Co ni. Diorang cakap cantik, makanan pun sedap. Tapi kami baru tahu dia bukan halal, tapi no pork, no lard dan no alkohol. Kalau korang was-was, lebih baik jangan datang dan makan lah. Itu saja. Thank you for watching. Hello Ajan. Kamu kat dalam perut ibu. Ibu dengan Atuk di pantai. Nak tengok pantai. Pantai apa? Pantai Desaru. Kalau kamu dah bersama, kita bawa. Boleh mandi pantai. Dia tengah mampu makan. Nampak dia dengan hidup. Assalamualaikum.